Macam mana jenis korang boleh berjumpa each other ni? Macam mana? Kita orang sebelum nak kata bercinta tu, kita orang selalu dapat berlakon sama-sama. Nak kata tersangkut tu tidak. Bukan taste kau lah. Awalnya bukan taste. Rasa macam Mira tak nak kahwin orang dalam industri. Dia pandai. Dia pakai mak kita. Tengok mak dulu. So nak ajak kahwin tu dia panggil mama one to one. Sebab bila dia ajak Mira kahwin, Mira macam cuba tolak-tolak. Mira kahwin di usia agak muda 25. Dan Amar ketika tu umur berapa? 32. Tua. Tak, dia memang taste yang tua sikit. Oh iya ke? Saya suka orang tua. Apa jangan pakai pak bang. Aku silap. Bukan tua sangat. Aku Dia salah tak bual. cakap tua sangat. Dia tua sangat. No, saya suka orang yang matang. Biasanya Mira berada dengan kawan-kawan yang seusia. Dia nak masuk borak tu macam having fun je. Dengan orang yang lebih matang ni kita ada input, kita ada ilmu. Sukalah berborak yang bukan borak kosong.